Assalamualaikum. Hari ni kakak bertugas sirkulasi. Abang bertugas susun atur. Tugas sirkulasi kena hidupkan komputer. Kemudian pilih aplikasi pustaka. Masukkan username dan password admin. Saya nak pulangkan buku. Untuk pemulangan, klik material circulation dan klik returning. Ambil buku dan scan barcode. Nama peminjam akan dipaparkan. Letak buku yang dipulang di troli. Bahagian susun atur, tolak troli dan susun buku di rak. Saya nak pinjam buku. Manakah automasi? Saya tak ada kad. Tak dekat tak boleh pinjam. Untuk peminjaman, kena ada buku dan juga kad automasi. Tekan borrowing, klik ID number, scan card, scan buku. Akhir sekali, cop tarikh pulang. Selain itu, bahagian susun atur perlu susun buku di rak mengikut tulang. Jika ada buku stiker lain, keluarkan buku tersebut dan susun buku ikut warna. Belum keluar shutdown. Salah tu! Untuk shutdown, klik pangkah pada semua aplikasi pustaka dan klik pada window, pilih power dan juga shutdown. Tunggu sehingga komputer dipadamkan. Sekian, terima kasih. Bye.